Jangan sia-siakan malam-malam Qadar. Macam mana kita nak kenal malam-malam yang kita lalui dalam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar? Yang pertama, mestilah Lailatul Qadar berlaku dalam bulan Ramadan. Yang kedua, dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, Lailatul Qadar akan berlaku pada 10 malam Ramadan yang terakhir. Bermula daripada malam 20 hinggalah malam ke-29. Dan dalam keadaan itu, kita dapat saksikan juga dalam banyak hadis, Nabi sebut malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan ada juga hadis yang menetapkan bahawa Lailatul Qadar jatuh pada malam 24 Ramadan. Bermaksud, mungkin Lailatul Qadar boleh berlaku pada mana-mana malam sahaja di sekitar seluruh 10 Ramadan terakhir. Jadi apa yang kita nak buat selain daripada kita melihat, memandang dan juga memerhati pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan bila berlaku Lailatul Qadar, kita kena fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Kena dapatkan Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan malam-malam Lailatul Qadar, kerana malam-malam ini, malam-malam Lailatul Qadar, malam yang menyebabkan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan gembira dan bahagia sekali. Selamat berlumba-lumba dan mencari Lailatul Qadar.